Assalamualaikum korang. Siti bawa balik daripada kedai Eco Shop. Kedai RM2. Tapi dah tak RM2 lah, RM2.60. Siti nak unboxing. Tak banyak pun beli. Banyak barang anak Siti je. Siti beli ni kapet 2. Kapet bilik air. Nak letak kat depan pintu bilik air. Tapi bagus juga kan kalau letak dekat bawah. Apa tu? Siti punya kitchen tu kan. Bagus, besar. Nanti nak beli lagi lah. Jadi tak cukup duit. Ada orang tu Siti minta, Siti mesej dia kan. Dia lambat lagi reply. Siti dah keluar dah. Aduh, hai. Jadi Siti beli ni 2 untuk letak apa tu dekat depan toilet. Kan? Tu beli jajan. Super ring. Ni anak Siti lah ni. Ni. Itu gula-gula. Diorang ni cuti sekolah. Orang pelampau. Tengok. Kita beli satu plastik je. Lepas kita beli apa ni namanya? Pau. Mantau. Mantau kakak? Mantau. Lepas tu Siti beli buku. Sebab dia kena kata Siti beli. Sebab duit Siti kan. Ni anak Siti anak. Dia menumpang. Dia beli buku kat. Buku apa? Dia tak tahu dah tulis apa. Tulis surat cinta kat lah. Ya. Tulis surat cinta ke? Bukan, Sumaya. Tulis surat cinta. Lepas tu Siti suka beli roti ni. Roti ni sedap tau. Cecah dengan air kopi. Sedap. Itu Siti beli ni. Cuci lantai. Tapi pencuci lantai ni boleh tahan sebulan kalau Siti pakai. Hari tu pergi Tesco, lupa beli. Jadi Siti belilah ni. Yang kat rumahnya dah habis. So Siti beli ni. Siti kan semalam dekat rumah adik Siti, tengok dia goreng ayam tu kan. Dia letak kat atas ni. Macam cantik pula kan. Ni Siti goreng ayam letak je atas tisu. Tak, dia letak atas ni kan. So Siti beli ni sebab tu pengaruh dengan dia. Siti beli ni kedai RM2. Tu Siti beli ni. Kat rumah dah satu tu dah patah. Tinggal satu. Satu tu pun dah kotor. Jadi Siti nak lego, nak buang, nak gantikan yang ni. Tu Siti beli ni tisu basah. Jadi rumah Siti tisu basah memang pakai kedai RM2 je. Senang. Siti beli 3. Lepas tu Siti beli tisu gantung. Tisu gantung ni Siti letak dalam bilik air. Seronok lah letak dalam bilik air. Siti memang wajib ada tisu dalam bilik air. Terutama bilik air Siti. Mesti ada tisu. 2. Itu Siti beli ni nak spray dekat pokok Siti. Pokok apa tu? Cilapi. Selalu ada denar kan. Denar tu yang putih-putih tu kan. Siti beli ni. Tengok boleh tak hilang RM2.60 ni. Okey lah kan. Hujan lah. Hujan dekat luar. Terus beli cermin untuk anak dara Siti. Jadi hari tu dia beli. Lepas tu dia bercuti conteng. Kan betul kakak? Awak cuti conteng? Tak ada. Dia macam conteng. Bilik dia, ya Allah, kalah bilik apa? Anak lelaki. Adik dia jawab. Kalah bilik anak lelaki. Mesti belikan dia satu. Tak tahulah. Mesti beli spaghetti. Tu, beli minyak wangi. Beli minyak wangi anak bujang Siti. Sebab minyak wangi dia pecah. Minyak wangi dia pecah. Kucing pecahkan. Balik-balik semalam tengok
berjerai jatuh kan. Pecah. Satu bilik baru punya wangi. Ya, tu bilik baru wangi. Tapi sekarang bawa hapak dah. Dah tak ada wangi dah. Ni minyak wangi dia. Tu Siti beli plastik ni. Hari tu tak ada. Terpaksa lah beli plastik yang gantung. Siti kalau plastik ni kalau macam sampah kan. Siti suka kutip-kutip masuk dalam ni. Lepas tu letak dekat dalam tong sampah. Ni suami Siti balik, dia bawa daging. Nanti Siti tunjukkan Siti dapat. Alhamdulillah lah kan. Dapat daging banyak. Lepas tu Siti beli kopok leko dan naik. Tapi ada orang kata nak goreng kopok leko. Tak goreng-goreng pula. Dah belikan barang kan kan. Kalau belanja barang tu tak nak gorengkan. Yelah. Tak gorengkan umi dia kopok leko. Tak kajak dah. Sekejap lagi kita tengok. Dia gorengkan ke tak? Ke umi dia goreng? Biasa macam tu. Suami Siti bawa balik daripada JKKR semulai. Banyak dia bekas. Alhamdulillah. Pulang Siti dah simpan ada daging-daging sikit kan. Lepas tu yang ni, daging ni ingat ikut tadi. Yang daging ni Siti potong dadu. Simpan pun nak buat rendang ke. Raya garam. Diorang dah mantai dulu. Lagi 9 ni macam tu lah. Kau lah bukan lagi 9 punya style. Jadi tak tahu sangat lah. Buang kotor-kotor tu. Cepat korang kan 1 kilo daging berapa? Pasti boleh tahan lah, mahal. Jarang beli daging fresh ni. Lalu beli daging frozen je. Tu pun buat lancar-lancar. Dah betul-betul dingin lah nak makan. Kalau tak ya tak ada dia beli. Ni Siti potong dadu. Boleh terus nanti tinggal basuh, tinggal masak je. Itulah. Suami Siti tak makan. Dia kata tak makan, dia tak boleh makan. Urin dalam daging ni tinggi kan. Lagi daging fresh kan. Jadi dia memang kena. Tu salah satu sebab lah tak beli. Buat detail. Rekod Umi, kita rekod kakak goreng kebab. Tak apa. Okey, minyak dah panas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Alhamdulillah. Akhirnya dia goreng juga. Kat luar hujan. Hujan yang turun. Sebab makan korang. Ni kau makan apa? Ni petang. Dia dah besar kan? Dah kita satu. Kan semua mak dia nak buat kan. Itulah dia buat lah. Kalau korang petang-petang minum apa? Berapa ekor lembu? 2. Kenapa Abi tak bawa balik perut? Sampai sini dulu lah ya. Jumpa di next video. Bye.